Bila beli emas kena ada ilmu, tapi bila nak jual emas pun kena ada ilmu. Kata mentor saya, ini adalah 3 waktu yang sesuai untuk kita jual emas kita. Yang pertama adalah bila kita dah capai matlamat kita. Contoh, kita nak pergi haji, dana haji, kita simpan sebanyak 100 gram emas. Yang kedua adalah untuk tukarkan kepada aset yang lebih bagus. Contohnya hartanah. Kalau kita simpan emas, dia tak ada memberikan kita pendapatan. Emas tak ada dividen, tetapi kenaikan harga emas jauh lebih bagus daripada dividen mana-mana. Dan hartanah memberikan kita cash flow. Bila kita sewakan kepada orang lain dan orang tersebut bayar kepada kita, maksud ia meletakkan duit dalam poket kita, ia menambah cash flow. Yang ketiga ini yang paling penting, iaitu kita kena gunakan emas sebagai dana kecemasan. Katakan dana kecemasan yang pertama iaitu 3 ke 6 bulan gaji dah habis. Lepas tu barulah untuk cover kos-kos yang selebihnya kita kena gunakan emas kita. Boleh saja nak pajak atau gadai emas tersebut untuk dapatkan pinjaman dan bayar kos-kos tersebut. Jadi anda boleh follow saya untuk lebih ilmu emas dan juga ilmu kewangan.